Hi guys, welcome back to Book Gadget. Ini adalah Honor MagicBook Art 14 2025. Laptop ni bukan sekadar ringan, bukan sekadar laju, tapi dia hadir dengan design premium serta performance yang sangat-sangat memuaskan lah. Jadi dalam video ni, kita nak bagi tahu kenapa yang Honor MagicBook ni adalah laptop favourite aku jugalah pada tahun ini. Pertama sekali, kita nak cerita pasal design dia. Berat dia cuma 1 kilogram sahaja. Memang ringan gila. Badan dia pula diperbuat daripada aerospace grade magnesium. So, dia bukan sekadar nipis, bukan sekadar ringan, tapi dia tahan lasak. So, bila pegang tu, memang terasa sangat solid dan ringan. Ada satu detail yang menarik tentang design dia ni, yang mana dia ada 4 penjuru rounded screen dengan bezel yang ultra nipis. Screen to body ratio dia adalah 97%. Memang nipis gila dia punya bezel ni. Dan yang paling uniknya, dia ada detachable magnetic camera, yang mana dia boleh simpan terus dia punya kamera ni pada sisi laptop. Memang smart gila dia punya kamera ni, serta dia ada extra privacy. Okay, part yang kedua ni, seriously aku impress gila dengan laptop ni, yang mana adalah pada bahagian display dia. So, dia hadir dengan 14.6 OLED anti-reflection touch display. Itu bermakna kita boleh touch dia punya skrin ni. Dah macam tablet dah. Brightness peak pula sampai 1600 nit. So, kalau guna dekat luar memang tak ada masalah. Resolusi dia pun tinggi, 3120 x 2080 dengan aspect ratio yang sangat unik. 3:2. Sangat sesuai lah untuk kerja yang penuh dengan productivity ataupun editing gambar, nak layan movie pun rasa best je. Dan dengan adanya refresh rate 120Hz ni, memang smooth habis lah kalau kita nak main game. Selain ada visual yang cantik, dia juga ada perlindungan mata, yang mana dia ada 4320Hz PWM dimming, kemudian ada TUV Relent Low Blue Light, Flicker Free Dynamic Dimming, sampailah e-book mode. Skrin dia ni ada 8 layer AR coating yang kurangkan reflection bawah 1%. Yup, kalau kita compare dengan laptop lain ataupun kalau kita tengok pada bahagian display dia ni, memang tak nampaklah dia punya reflection tu. Untuk performance pula, dia pakai Intel Core Ultra 7. Kita boleh multitasking apps yang berat, edit video, main game, semua tu akan rasa smooth je. Dan dia juga dipadukan pula dengan 32GB LPDDR5X. Ini adalah RAM yang padu serta ada storage sebesar 1TB. Storage dia besar dan laju. Yang lagi bestnya, Honor Share ni dia macam quick share, tapi dia ada built-in lah untuk Honor Share, yang mana dia dah boleh cross OS. So, kita boleh transfer gambar, transfer file, transfer video melalui iPhone ataupun MacBook ke ataupun iMac. Yang penting daripada OS yang lain lah, macam Apple punya produk tu. Jadi, dia punya productivity untuk Honor punya laptop ni memang dah next level. Dan ada satu feature yang aku rasa ramai akan suka, iaitu dia punya detachable magnetic camera. Dia punya kamera ni boleh flip 180 degree, boleh adjust angle untuk close up masa meeting. Lepas je guna, boleh terus simpan dekat tepi laptop ni. Jadi, tak ada isu lah kamera kena hack ataupun kena skodeng semua tu. Lagi best, kamera dia ni boleh follow eye contact speaker lah. Boleh follow siapa yang tengah cakap tu. Jadi, bila buat video call, nampak lebih natural. Tapi, kalau anda tanya, jika dia punya kamera ni hilang, macam mana pula? Jangan risau, anda boleh beli dia punya replacement part dekat Honor Experience Store. Untuk kapasiti bateri dia pula, laptop ni ada kapasiti bateri sebesar 60 Wh. So, dia punya bateri ni memang tahan lama. Dia boleh tahan sampai 13 jam kalau kita layan video, layan movie. Dan dia juga ada pengecasan yang cukup laju, 65 W. Kesimpulan dia, Honor MagicBook Art 14 ni, dia bukan sekadar laptop kerja. Dia lightweight, dia ringan, fashionable. Dia punya design ni memang premium gila. Display pun cantik, siap boleh touch, performance pun padu, kamera yang smart dan penuh dengan privacy serta bateri tahan lama. Untuk harga dia pula RM5,999 dan dia ada dengan 2 pilihan warna. Jadi kalau sekarang ni anda semua tengah cari sebuah laptop yang penuh dengan fashionable, laptop yang ringan, design yang sangat trendy dan warna yang cantik, ada performance yang lancar semua tu, Honor MagicBook 14 ni boleh jadikan satu pilihan lah. Boleh masukkan dalam list pembelian laptop anda semua. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni.
Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.